Dua-dua emas 999, tapi kenapa ada orang pilih dinar? Ada orang suka gold bar. Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Ramai orang mula simpan emas tapi keliru nak pilih dinar ataupun gold bar. Dua-dua adalah emas pelaburan. Dua-dua emas 99.9, tapi ada beza dari sudut bentuk dan gram serta fungsi. Gold bar bentuknya segi empat sesuai untuk simpanan jangka panjang. Ada pelbagai saiz seperti 1 gram, 5 gram, 10 gram, 100 gram dan ke atas. Biasanya lebih murah sedikit berbanding dinar untuk jumlah gram yang sama. Dinar pula berbentuk bulat macam duit shilin besar. 1 dinar bersamaan lebih kurang 4.25 gram. Dinar lebih banyak digunakan dalam urusan kahwin, zakat dan sedekah. Orang yang suka dinar sebab bentuknya klasik dan senang dijual semula. Pilihan bergantung pada tujuan simpanan. Nak murah, ambil gold bar. Nak simbolik dan mudah urus, ambil dinar. Kalau tampan baru nak mula, dua-dua pun boleh. Yang penting itu emas fizikal. Boleh kumpul melalui akaun gas rendah RM100. Okey, baik tuan-tuan yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh sahaja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai tapi sampai jumpa anda di next video.